kita sudah kopi, kita umum kita. Boleh kita duduk menghadap pada Tuhan. Itu ajaran Tuhan supaya kita sentiasa ingat pada Baitullah. Ingat pada Tuhan. Ingat pada Baitullah atau kita pakai Baitullah yang haram, Kaabah. Semua ini Islam ajar kepada kita supaya kita duduk berpadan. Ingat sama-sama. Ingat pada Baitullah. Karena Baitullah ini bukan dibuat oleh seorang engineer, bukan dibuat oleh seorang arkitek, bukan dibuat oleh seorang kaya, tapi dibuat oleh seorang Nabi. Nabi Ibrahim AS. Orang yang katanya bukan Nabi Ibrahim buat, tapi mereka. Benda begini ini orang lain tak reti nilai kampung kecuali kita. Sama ada kita yang Melayu Muslim, sama ada kita di Cina Muslim, sama ada orang asli Muslim. Kita yang reti benda-benda begini. Benda-benda yang kita panggil bernilai, benda yang panggil mulia, benda yang panggil kiamat, mukjizat. Kiamat tak kiamat Baitullah ni. Kita akan dibaca dalam Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sab'an. Alam tara kaifa ni kita baca dalam semuanya. Tapi kadang-kadang kita tumpuk esok ke sejarah. Alam tara kaifa ni wayah kepada kita cerita lama belum pernah kita berani. Itu seorang raja di muka dunia ni, Abraha, raja negeri Yaman. Dia ni raja mungkin dia raja Habasyah. Raja ni diperintah oleh bos dia supaya angkat Baitullah ni, ada aswad Baitullah, angkat balik ke negeri dia kerana masalah ekonomi. Kerana raja ikut tengok ramai orang pergi Mekah, jok jalan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Jadi dalam pada manusia ni masalah ekonomi dari luar ni kasta dunia moden dia melalui betul dari memiliki HPT, ekonomi, kekayaan dalam zaman. Jadi bila orang lama pergi suruh tempat, tentulah orang ni bawa pergi, bawa barang jualan, bawa duit barang jualan ni ia sumber ekonomi. Boleh ambilkan kalau nak kaya negeri kita di Yaman ni, kan negeri itu kita profit ambil. Baitullah bukan kembali ke Yaman, mudah-mudahan orang mari tempat kita boleh. Bila mari tempat kita, dia bawa duit, dia beli barang, dia jual barang, negeri kita mahu. Boleh ambilkan perintah daripada raja besar supaya dicoket ke rumah. Bawa balik ke Yaman. Tak ada ekonomi. Tiga tu Nabi kita Muhammad SAW, Abdul Muttalib, masih hidup lagi. Dia ni bagi Nabi kita Muhammad. Mereka pergi ke Mekah. Jemput juga seorang raja dan tua pergi ke Abraha. Pergi menggunakan gajah. Tiga tu askar pun lori tak ada lagi, kereta besar tak ada lagi, motor tak ada lagi. Adanya gajah. Kan gajah tak ada di Mekah. Mekah ni Pak yang negeri gajah tak hidup. Tapi askar Abraha nak tunjuk menelan dia bawa barang-barang dia, ongkos saja ni gajah. Gajah kalau dicap mereka, cap putih, cari ikan, suruh orang naik turun. Dia kalau arah lawan dengan untuk lagi tengok gajah. Ini teknik buaya jadi baik apa yang diberi. Kau berhenti di sebuah tempat nama Mahassan. Kalau kita di Sahaji itu di Wadi Mahassan. Mahassan 4 belabur askar gajah. Dia sampai sana nak pakai lagu mana? Kalau putih kambing orang Arab. Orang Arab itu perlu kambing, perlu biru, perlu kibas, perlu betul. Jadi askar kalau ada lapar masuk kampung tu dekat kampung tidak betul orang Arab. Tidak kaya tidak sudah. Kan masih betul. Ambil kali air cip tu. Ambil kali dia ni muka dia ni dirampang askar. Ini dipotong. Dipotong bayarlah. Saya itu yang punya untuk askar tuan ni mari rampak untuk saya padan sudah tolong lagi waktu bayar. Kata dia tengok dua askar dia kata mari nak buding aku supaya aku tidak berat. Baitullah. Tahu-tahu mula kira masalah betul ya. Baitullah mungkak aku cakap tak boleh. Pada jawab aku bukan orang cik. Orang buah
Pikiranmu ada pikiran. Dia kata aku muncul sama ke saya. Maka saya boleh. Baik Allah tidak ada tuan dia. Innahu rabbayyah ni, dia tuan dia. Dia tuan dia dah kejam. Muncul ni pak saya tuan dia. Maka saya boleh pak saya sebenarnya. Masalah itu boleh. Bukan lain, bukan. Ada. Tak apalah kawan dia balik. Dia balik dan Abraham ni tak nampak orang Arab nak kawan dia. Kerana dia bawa gaji orang musuh kan. Orang lagi muntah pada dia balik. Maka dia siap. Sebenarnya tak ada tinggu. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم عاصفا. Kalau tak ada burung, kita panggil burung lain. Ababil, burung lain. Burung lain kecil. Kita pakai lain. Dia gonggong mati. Burung lain ada gonggong mati bersama-sama. Terus akan sebuti. Kaki kanan sebuti, kaki kiri sebuti, muncul 3 buti. Dia ada ekor 3 buti masuk. Apa begitu? Tapi asal makhluk mampu ambil segala daging dengan Allah dan kapas bagaimana mungkin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi. Dia Muhammad tak tengok pun tidak bagaimana cara dengan tidak terhadap ashabi. Ini ayat kiamat Baitullah. Kalau orang kita panggil Nabi kita panggil mukjizat, kalau orang kita panggil kiamat. Jadi benda-benda kiamat inilah kita diminta kaki semua tiap-tiap hari 5 kali satu. Kesmaya ada pada tempat kiamat. Kiamatnya batu pun kiamat. Oh dia Allah dengan Nabi. Dan Nabi kasih kiamat mukjizat. Itu Nabi Ibrahim AS. Ibrahim ini dia berapa kampung dia. Ibrahim orang Arab. Kampung dia nama Babul. Kadang-kadang kita mengaji sejarah. Dunia ini dalam banyak-banyak tamadun Babylon. Tamadun Babul. Babylon itu Babul. Babul itu Pak Raja. Kalau hadirin sekalian, bila kita pergi masjid Kaabah Rasul, bila kita sapa di masjid, kita diminta duduk menghadap. Dan sekarang alhamdulillah kita faham menghadap. Dan kalau boleh kita duduk sama-sama dekat dengan Arab ini. Lepas menghadap pula kita baca, kita berzikir. Dan juga asramai masjid ini bukan untuk sembahyang. Sembahyang dia tu nombor 2. Bukan untuk dengar keluar. Nombor 2. Nombor 1 hati keluar. Ingat pada Allah. Kalau kita sembahyang tapi hati lagu, fakir lagu, gauman, tak jadi sembahyang. Kalau kita dengar keluar tapi dengar kebelah-belah, dengar kebelah-belah, cek positif, tak jadi dengar. Begitu juga asramai masjid ini, ingat pada Allah. Ingat pada besaran Allah. Ya Allah, kalau mu tak buat aku tak ada tinggal ini. Kalau mu tak perlu buat ikan laut, aku pergi sana buka. Aku buka ikan kok mu buat, bukan kerajaan buat, bukan syarikat buat, bukan dari sini. Dari semuanya mana gua hidup kita muka dunia ni, mu lah. Ikan laut, ikan orang buat. Naik darat, padi orang buat. Naik dapurnya, orang buat. Apa saja. Jadi benda-benda begini kita diminta ingat. Yang ada bagi kita panggil perbuatan wasilah bagi siang. Ini tugas kita Islam. Kalau ada kita sedar lagi tapi itulah tugas. Dan bila mari masjid kita kena bahasa wujud boleh mari. Banyak orang yang sehat segar-segar, ayo dulu ini berubah dia tak mari kali. Tak mari masjid. Dia bahasa dia boleh hidup dengan nasi. Boleh hidup dengan duit. Boleh hidup dengan apa? Keingat Allah beri pada dia duit. Kalau duit diberikan apa? Kalau kita nego apa? Nego nyu siapa dia buat? Nego ikan siapa dia buat? Nego jual kita siapa dia buat? Mikir tu biar 2 lapis, 3 lapis, insyaAllah pandai-pandai lah kita kena ada yang menyebabkan kita tak tinggal-tinggal sebenarnya, tak tinggal-tinggal balas so masjid station sebab kita ingat Allah. No.